Indonesia ada masalah dan masalah itu terletak 15 minit di selatan Singapura. Sementara pegawai Indonesia fokus kepada Nusantara dan pemprosesan nikel, sesuatu yang luar biasa sedang berlaku di Johor yang secara senyap membentuk semula keseimbangan ekonomi Asia Tenggara. Dalam beberapa minit akan datang, saya akan tunjukkan anda dengan tepat kenapa perancang strategik Indonesia mula hilang tidur tentang Master Plan Malaysia 2026. Ini sangat menarik guys, dan ini betul-betul jadi bahan pembelajaran untuk kita ya. Jangan di skip guys. Sekarang kalau anda tengah tonton ni, saya nak tanya anda sesuatu. Seseorang beritahu saya yang bercakap tentang kebimbangan Indonesia akan jadi terlalu kontroversi. Yang saya patut fokus kepada berita baik tentang Malaysia sahaja. Tapi saya rasa anda layak dapat gambaran lengkap. Saya rasa memahami apa yang jiran anda bimbang memberitahu anda sesuatu yang penting tentang apa yang Malaysia sedang buat dengan betul. Jadi kalau anda percaya kepada analisis jujur berbanding tajuk berita yang selesa, tekan subscribe sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya guys, Timelek TV. Macam mana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya, dan ya, yang dalam keadaan meniaga nih guys. Ya, semoga dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan, yaitu hartanya ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang saat ini menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ada salah satu video ini yang cukup menarik dalam hal ini. Mengapa Indonesia nih guys gelisah terhadap Master Plan Malaysia di 2026 ini? Tentunya ini Malaysia sekarang tidak main-main dengan hal ini guys. Malaysia sangat pesat dalam hal kemajuannya ya. Ini tentunya menjadi bahan pembelajaran ya. Kita jangan apa ya teman-teman, malu mempelajari sesuatu ke negara yang lebih maju guys. Biar negara kita sama-sama maju ya. Jangan ego, tanamkan ego kita, tanamkan rasa iri, supaya negara Indonesia ini terus maju dan terus maju, bisa merasakan seperti apa yang Malaysia rasakan guys. Oke teman-teman, saya tidak ada maksud untuk ya memperbandingkan salah satu negara, namun hal ini lebih kepada bahan pembelajaran. Yang baik mari kita ambil, yang buruk mari kita buang jauh-jauh dan kita memperbaikinya. Oke teman-teman, langsung saja kita simak seperti apakah videonya. Namun bagi teman-teman yang baru singgah di channel Timelek TV nih guys, please subscribe dulu sebelum menonton video ini, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita play seperti apakah videonya. Let's go. Assalamualaikum. Biar saya mulakan dengan nombor yang ubah segalanya. Menjelang suku ketiga 2025, Johor telah mencatatkan 91.1 bilion ringgit dalam pelaburan yang diluluskan. Itu adalah rekod. Bukan rekod untuk Johor, rekod untuk mana-mana negeri Malaysia pernah. Dan hampir 90% daripada pelaburan tersebut mendarat terus dalam zon ekonomi khas Johor Singapura. Sekarang biar saya letakkan itu dalam perspektif untuk anda. Keseluruhan pelaburan langsung asing Indonesia dalam suku ketiga 2025 adalah sekitar 212 trilion rupiah. Itu kedengaran masif sehingga anda sedar ia sebenarnya turun 8.9% dari tahun sebelumnya. Sementara pelaburan Malaysia meletup ke atas, pelaburan Indonesia menguncup. Sementara Johor memecahkan rekod, Jakarta memerhati modal mengalih ke tempat lain. Tapi ia lebih menarik dari itu. Zon ekonomi khas Johor Singapura telah ditubuhkan secara rasmi pada 8 Januari 2025. Itu baru setahun yang lalu. Dalam satu tahun itu, zon ini telah berubah dari dokumen perancangan kepada salah satu kisah kejayaan ekonomi paling agresif di Asia Tenggara. Firma berasaskan Singapura sahaja komited lebih 5.5 bilion dolar Singapura dalam pelaburan ke Johor menjelang Oktober 2025. Wow, lagi-lagi Malaysia guys menjadi pilihan. Itu adalah kira-kira 18 bilion ringgit dari satu negara dalam kurang 10 bulan. Kenapa ini penting untuk Indonesia? Sebab Indonesia telah cuba buat benda yang sama. Batam, hanya 30 km di selatan Singapura, telah memposisikan diri sebagai alternatif Singapura selama bertahun-tahun.
Indonesia membina Nongsa Digital Park khusus untuk menangkap limpahan pusat data dari Singapura. Mereka mengisytiharkan ia sebagai zon ekonomi khas. Mereka tawarkan insentif. Mereka membentangkan tikar merah. Dan kemudian Malaysia masuk dan ambil hadiah itu. Biar saya tunjukkan anda perbandingan pusat data sebab di sinilah cerita menjadi hampir menyakitkan untuk ahli strategi Indonesia. Pada 2022, Johor mempunyai 10 megawatt kapasiti pusat data. 10. Wow. Itu pada dasarnya tiada apa-apa Menarik, dalam guys. dunia pusat data. Menjelang 2025, Johor telah mencapai hampir 2,000 megawatt. Sesetengah laporan kata lebih dekat kepada 1,500. Sama ada cara manapun, itu adalah pertumbuhan di antara 15,000 dan 20,000% dalam 3 tahun. Sementara itu, keseluruhan pasaran pusat data Indonesia setakat Februari 2025 mempunyai kira-kira 307 megawatt kapasiti beroperasi. Negara yang 8 kali lebih besar dari Malaysia dalam populasi mempunyai kira-kira 1/5 kapasiti pusat data Johor. Bukan kapasiti Malaysia, kapasiti Johor sahaja. Penganalisis industri DDC Byte menggambarkan Johor sebagai mencapai dalam 3 tahun apa yang ambil Singapura 12 hingga 14 tahun untuk bina. Itu bukan evolusi, itu revolusi. Dan Pipelin memberitahu cerita yang lebih dramatik lagi. Johor pada masa ini mempunyai kira-kira 4 gigawatt kapasiti kuasa akan datang untuk pusat data. Itu termasuk 700 megawatt dalam pembinaan aktif dan 3.3 gigawatt dalam peringkat dirancang atau diumumkan. Keseluruhan kapasiti pusat data Indonesia yang diunjurkan menjelang 2029 adalah 1.41 gigawatt secara nasional. Satu negeri Malaysia merancang untuk tambah hampir 3 kali kapasiti keseluruhan negara Indonesia. Sekarang anda mungkin fikir Indonesia boleh bersaing dari segi harga. Dan dari segi sejarah, itu memang betul. Indonesia ada tanah lebih murah. Indonesia ada buruh lebih murah. Indonesia ada sumber asli yang melimpah. Tapi Malaysia jumpa kelebihan yang berbeza. Singapura. Zon ekonomi khas Johor Singapura bukan sekadar pakej insentif cukai. Ia adalah reka bentuk semula fundamental bagaimana ekonomi rentas sempadan berfungsi. Bila RTS Link dibuka pada penghujung 2026, ia akan menggerakkan 10,000 penumpang sejam antara Johor Bahru dan Singapura dalam 5 minit. 5 minit. Itu lebih pendek dari perjalanan kerja ramai orang dalam Singapura sendiri. Syarikat Singapura kini boleh berkembar operasi mereka. Kekalkan ibu pejabat, R&D dan fungsi bernilai tinggi di Singapura. Letakkan pembuatan, pusat data dan operasi intensif ruang di Johor. Bayar tenaga kerja Singapura gaji Singapura. Bayar tenaga kerja Johor gaji Johor. Akses pasaran kedua-dua negara secara serentak. Ini bukan persaingan dengan Indonesia. Inilah teman-teman, kalau ingin negara maju, ini tanpa apa ya, dia kerjasamanya ini sangat-sangat erat guys, tanpa harus saling menjatuhkan. Ini permainan yang sepenuhnya berbeza. Indonesia cuba counter ini dengan Batam. Masalahnya adalah Batam memerlukan feri. Feri mengambil 45 minit hingga sejam. Ia memerlukan pelepasan kastam. Ia memerlukan imigrasi. Ia mencipta geseran. Johor telah menghapuskan geseran itu. Pelepasan QR tanpa pasport telah diperkenalkan di pusat pemeriksaan darat. Proses kastam kini memerlukan hanya 1 permit transshipment berbanding 2, memotong masa pemprosesan separuh dan menjimatkan $40 Singapura setiap permohonan permit. Lesen pembuatan untuk industri tidak sensitif dalam JSSEZ diluluskan dalam 7 hari bekerja. 7 hari untuk dapat lesen pembuatan. Tanya mana-mana pelabur Indonesia berapa lama permit mereka ambil dan anda akan faham kenapa ini penting. Tapi inilah yang patut benar-benar membimbangkan perancang Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Malaysia kini mengatasi Indonesia. Dalam suku ketiga 2025, Malaysia berkembang pada 5.2% tahun ke tahun. Indonesia berkembang pada 5.04%. Itu mungkin nampak dekat sehingga anda sedar ini adalah pembalikan corak sejarah. Kajian suku tahunan McKinsey Southeast Asia meletakkan Malaysia sebagai ekonomi kedua paling pesat berkembang ASEAN selepas Vietnam. Malaysia berkembang pada kira-kira 4.8%. Indonesia berkembang pada sekitar 4.5%. Pelbagai penganalisis kini meletakkan Malaysia di hadapan Indonesia dalam unjuran pertumbuhan. Bagaimana ini berlaku? Indonesia ada 286 juta penduduk. Malaysia ada 36 juta. Indonesia ada nikel, arang. Kok bisa ya teman-teman? Ya, berbandingkan angka penduduknya sangat jauh.
Indonesia sangat kecil negaranya, namun hal ini Indonesia lebih ke depan guys. Apa yang salah dengan Indonesia? Batu, minyak sawit, dan populasi keempat terbesar di bumi. Malaysia ada 1/13 populasi dan jauh lebih sedikit sumber asli. Jawapannya adalah pelaksanaan. Sementara Indonesia membina ibu negara baharu di hutan, Malaysia membina zon ekonomi di depan pintu Singapura. Sementara Indonesia memproses nikel menjadi produk perantaraan, Malaysia memproses data menjadi infrastruktur AI. Sementara Indonesia mengejar industri abad ke-20, Malaysia menangkap industri abad ke-21. Cerita pusat data bukan sekadar tentang server dan elektrik. Ia tentang memposisikan Malaysia di tengah revolusi AI. Bila Microsoft mengumumkan cloud region kedua di Johor pada November 2025, mereka bukan sekadar membina penyimpanan data. Mereka membina 3 availability zone yang akan berkhidmat kepada Asia Tenggara. Google, Orasili, Amazon, ByteDance, dan berpuluh-puluh gergasi teknologi global lain semuanya telah komit berbilion kepada Johor. Indonesia dapat sebahagian pelaburan ini juga. Orasili membuka cloud region di Batam. AWS dan Google membina di Nongsa. Tapi skalanya tidak setanding. Kelajuannya tidak setanding. Integrasi dengan ekosistem Singapura tidak setanding. Malaysia memahami sesuatu yang Indonesia terlepas. Dalam ekonomi abad ke-21, berada di sebelah Singapura bernilai lebih dari menjadi lebih besar dari Singapura. Singapura ada modal. Singapura ada ketersambungan. Singapura ada bakat. Singapura ada kredibiliti regulatori. Tapi Singapura tiada ruang. Singapura ada kuasa yang mahal. Singapura ada tanah yang mahal. Malaysia ada ruang. Malaysia ada kuasa yang lebih murah. Malaysia ada tanah yang lebih murah. Dan dengan JSSEZ, Malaysia ada akses lancar kepada segala yang Singapura tawarkan. Indonesia ada ruang dan sumber juga. Tapi Indonesia merentasi air. Indonesia memerlukan permit dan feri dan pelepasan kastam. Indonesia menambah geseran di mana Malaysia menghapuskannya. Sekarang biar saya adres apa yang Indonesia sedang buat sebagai respons. Menteri Koordinator Ekonomi Indonesia Airlangga Hartarto mengumumkan bahawa Indonesia sedang dalam perbincangan dengan Singapura dan Malaysia untuk membangunkan rangkaian pusat data rentas sempadan. Menteri tersebut kata zon digital Batam sudah sold out dan menyebut rancangan pengembangan ke Bintan. Indonesia juga menyambungkan pusat data kepada rangkaian transmisi tenaga boleh diperbaharui green super grid mereka. Negara itu sedang mempercepatkan penggunaan kuasa solar. Ini adalah langkah yang baik. Tapi Indonesia sedang bermain catch up dalam perlumbaan di mana Malaysia mempunyai permulaan 3 tahun. Nombor memberitahu cerita dengan jelas. Pasaran pusat data Malaysia bernilai $6.15 bilion pada 2025 dan diunjurkan mencapai $11.4 bilion menjelang 2031. Pasaran pusat data Indonesia bernilai $2.81 bilion pada 2025 dan diunjurkan mencapai $6.08 bilion menjelang 2031. Pasaran Malaysia lebih 2 kali ganda saiz Indonesia hari ini dan akan kekal jauh lebih besar pada 2031. Biar saya berikan anda gambaran strategik yang perancang Indonesia kini sedang hadapi. Pertama, trend FDI sedang berbalik. Indonesia mencatatkan penurunan FDI terbesar sejak suku pertama 2020 dalam suku ketiga 2025, jatuh 8.9% tahun ke tahun. Sementara itu, FDI Malaysia naik semula dengan kukur kepada 8.5 bilion ringgit dalam suku yang sama. Kedua, piperin bakat sedang beralih. Malaysia sedang melatih pekerja dalam operasi pusat data, pembangunan AI, dan pembuatan termaju pada skala besar. JSSEZ dijangka mencipta 20,000 pekerjaan berkualiti tinggi dalam 5 tahun pertamanya. Ketiga, kelebihan infrastruktur sedang berganda. Pembukaan RTS Link pada penghujung 2026 akan lebih mengukuhkan integrasi Johor dengan Singapura. Indonesia tiada projek setara di kaki langit. Keempat, kelebihan geografi adalah kekal. Malaysia akan sentiasa bersambung secara fizikal dengan Singapura melalui darat. Indonesia akan sentiasa dipisahkan oleh air. Tiada perubahan dasar boleh betulkan itu. Dan kelima, rancangan Malaysia ke-13 komit 611 bilion ringgit kepada pembangunan antara 2026 dan 2030. Itu termasuk 67 bilion ringgit untuk pendidikan sahaja. Malaysia tidak perlahan. Ia sedang mempercepatkan. Sekarang saya nak bersikap adil kepada Indonesia. Indonesia ada kekuatan genuine yang Malaysia tidak boleh tandingi. Strategi nikel adalah dasar perindustrian yang bijak. Indonesia mengawal 22 hingga 24% rizab nikel global dan 55 hingga 60% pengeluaran global.
Projek integrasi bateri $6 bilion Cat L di Kerawang adalah kemenangan besar. Saiz pasaran Indonesia bermakna mana-mana syarikat yang berkhidmat kepada pengguna Asia Tenggara akhirnya mesti establish kehadiran di sana. 286 juta orang tidak boleh diabaikan. Dividen demografi Indonesia lebih besar. Sumber asli Indonesia lebih melimpah. Potensi Indonesia kekal enormous. Tapi potensi dan prestasi adalah benda yang berbeza. Malaysia sedang berprestasi. Malaysia sedang melaksanakan. Malaysia sedang menangkap pelaburan yang Indonesia sangka akan datang secara automatik kerana saiz. Kebenaran tidak selesa untuk ahli strategi Indonesia adalah ini. Dalam persaingan untuk industri abad ke-21, kelajuan dan integrasi sedang mengalahkan saiz dan sumber. Malaysia bergerak lebih pantas dalam pusat data. Malaysia berintegrasi lebih dalam dengan Singapura. Malaysia memperkemas kelulusan sementara Indonesia menambah birokrasi. Malaysia mencipta JSSEZ sementara Indonesia berdebat tentang Nusantara. Momen 2026 sedang tiba. RTS Link akan dibuka. JSSEZ akan matang. Pipelin pusat data akan beroperasi. Ini tentunya sangat menarik ya teman-teman. Menjelang akhir 2026, Malaysia akan secara fundamental membentuk semula kedudukan ekonominya berbanding jiran-jirannya. Indonesia tidak kalah kepada Malaysia sebab Malaysia ada lebih. Indonesia kalah kepada Malaysia sebab Malaysia melaksanakan dengan lebih baik skim pengajarannya dan skim kenapa Indonesia memerhati master plan Malaysia dengan kebimbangan yang semakin meningkat. Malaysia tidak menunggu masa depan. Malaysia sedang membinanya. Kalau analisis ini tunjukkan anda sesuatu yang anda tak pernah nampak sebelum ni, tekan butang like tu. Kalau anda nak lebih konten yang melampaui liputan permukaan untuk tunjukkan anda apa yang sebenarnya berlaku dalam ekonomi Asia Tenggara, subscribe. Tinggalkan komen beritahu saya apa yang paling mengejutkan anda tentang perbandingan Malaysia-Indonesia. Dan share video ini dengan sesiapa yang masih fikir saiz populasi adalah satu-satunya metrik yang penting. Perlumbaan Ya teman-teman semuanya, terjawab sudah kenapa Indonesia sangat merisaukan master plan Malaysia nih guys. Ternyata ya inilah Malaysia dengan senyap-senyap dia terus melaju guys, terus melaju tanpa henti ya. Inilah Malaysia. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat guys, dan jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini like, komen dan bantu share. Saya Temrek TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.